Assalamualaikum. Merujuk kepada WTT makku, nota kepada PAS kemarin, makku dapat komen macam-macam komen daripada walanon, penjilat tegar dan baruah. Ni mereka ni dia 3 serangkai. 3 serangkai ini dia kalau bab mengkondem PAS nombor 1, sedangkan diri dia pun tak tahu ke mana kan. Sempurna tu jauh daripada langit, jauh macam langit dengan bumi lah. Okey, sekarang ni makku nak komen satu sahaja. Petang ini bila dia kata PAS parti ajaran sesat, makku nak tanya engkau, wahai walanon, wahai baruah, berapa ramai, ada data tak? Data yang mengatakan berapa ramai manusia Malaysia yang menyokong PAS telah sesat ataupun murtad. Bagi itu dulu, baru boleh kau kata parti ajaran sesat. Kalau tak ada, kau jangan sedap-sedap mulut ya. Kau tu memang baruah. Baruah ni tak sedar diri. Jadi makku tak nak bercakap kasar. Tapi sebab kau cakap macam kamu, cakap macam tu, maka makku terpaksalah menjawab dalam bahasa yang lemah lembut ni. Kalau makku marah lagi teruklah. Ini bahasa yang lemah lembut. Makku mengajar retorik 20 tahun. Jadi makku tahu menggunakan perkataan yang terbaik. Gitu. Ini perkataan terbaik kepada walanon non dan juga sekalian baruah. Ini dah perkataan terbaik bagi satu figure yang mengatakan berapa ramai manusia Malaysia Islam yang telah sesat atau murtad kerana menyokong PAS. Kalau engkau tak boleh jawab yang itu, kau diam. Itu saja makku nak cakap hari ini.